Zaman sekarang ni, kerja 9 ke 5 belum tentu cukup. Duit gaji yang masuk hari ni, esok lusa dah tinggal ciput dah. Nak bayar komitmen rumah, kereta, minyak, makan minum, anak sekolah lagi. Anak-anak makin membesar. Kadang-kadang belum cukup hujung bulan, kita dah mula korek sana sini. Dulu boleh simpan sikit-sikit. Sekarang ni nak survive pun susah. Kita mungkin rasa selamat sebab ada kerja tetap. Tapi bila emergency datang, sakit kepala tu, tiba-tiba kereta rosak. Ataupun bulan tu kena bayar road tax insurance. Masa tu baru terfikir, aku tak ada backup selama ni. Aku dulu macam tu juga, sampailah aku decide untuk buat side income. Sebenarnya banyak peluang dekat luar sana. Macam aku prefer yang aku boleh buat secara santai. Tak ada pressure, tak perlu buat video hari-hari. Sekadar video macam sekarang tu untuk awareness. Aku buat business telco, kita just guna saja SIM card tu dan kita recommend orang lain guna. Orang tu top up, kita dapat commission. Setiap bulan orang tu top up, setiap bulan kita dapat commission. Selama mana orang tu guna telefon, selama tu kita dibayar royalty tadi. Cuba fikir, selama mana orang akan guna phone? Kalau tanya aku, sampai bila-bila. Sebab tu aku nampak potensi dalam peluang ni. Yang paling penting, tak ganggu kerja harian. Sebab aku pun kerja juga. At least ada backup sikit-sikit setiap bulan. Selama mana orang guna telefon, selama itulah kita akan dibayar. Passive income. Sebenarnya aku tak kisah pun korang nak buat apa, tapi yang penting korang kena ada backup plan. Jangan tunggu poket kering baru nak cari jalan. Sekarang ni siapa ada backup plan, dia boleh survive.